you. So saya dah pernah main ini, dah pernah. Ini pun dah pernah. Dah menang 2 kali. Dah kalah 2 kali. Bukan kalah, maksudnya mati. Tak menang. Yang kalah tu Stalker Incident dengan Night Shift Janitor. So dia ada game baru. Release game ni yang baru, story yang baru. Blackthorn Lookout ni tak pernah cuba. Jadi hari ni saya nak cuba yang dulu. Sebab yang ni dengan tu dah pernah main. Jadi saya cuba yang ni lah yang lama tapi tak pernah main. Kali ni kita main solo. Jadi one player lah. Kita main seorang-seorang. Short horror game. Okay, mula balik sana. Tahu dia kat sana. Tinggi. Okay, ni tahu dia. Apa ni? Tak tahu. Okay, mungkin kena naik sini sampai atas, sampai yang ada tanda seru. Tak jauh dah. Sini. Kita kerja dekat sini. Mana pintu dia? Oh ni. Okay, masuk. Tak ada lampu ke? Mana? Oh, okay. To new fire logout. If you're reading this, then you probably just arrived and have noticed the light out. That is because you tahu run off generator. Oh, okay. Kita kena pergi refill generator kat bawah tu. Tak boleh lompat, kena ikut tangga. Okay. Macam nak ambil ni? Oh, dalam ni. Take off dulu. Okay, ambil ni. Dah kan? Ini nak hidupkan lampu balik. Daripada bubuk ni pergi balik, hidupkan lampu. Mana pintu dia tadi? Sini. Baru boleh pasang lampu. Baru terang. Masa ada radio. Okay. Ada orang. Seram tempat ni. Ni 12. Do you have a name, Mr. New Guy? Okay. Nama kita Owen. And then just watch tower to you. I saw you turn your light on. Oh, dia ni orang baru. Kena ajar dia. Kita kena ajar dia. Make sure you're always watching your surrounding. There's endless report of weird stuff happening in this forest. Kita sekarang tengah jaga hutan. Lepas tu ada orang baru. You can use the microwave to warm it up. Oh, fish. Pizza. Kita nak makan pizza. Betul? Ambil makanan. Tutup. Oh, ya Allah, microwave yang ni, bukan yang ni. Bubuk pizza. Dah.
Panaskan pizza, tutup dulu pintu. Okay, tunggu dulu. Tunggu je lah kan. Okay. Oh. Okay, makan. Relax maksudnya buat apa? Oh, ada radio. Okay. But you need to complete a service report. Okay. To fill it out and you need to measure the temperature. Kau kena buat kerja dulu sebelum tidur. Measure temperature and use the thermometer. Okay. So, kena buat kerja lah ni. Alamak. After you have all the data, go to computer and fill out. Okay, baik. You can press the... Baik. Good luck. Terima kasih. So, kena buat service report lah. Mula-mula. Mana-mana je kot. Wind meter. Oh, kena ambil. Okay. Temperature 56. Ini kena keluarkan. Tapi macam mana? 20. Oh. Okay, macam tu je. Submit. Oh, okay. Answer radio. Okay. Did you complete the service report yet? Good job. I think that's all for today. Okay. Dah boleh tidur ke? Oh, macam belum. Before you go to bed, make sure you close. Okay. Pintu pun tutup lah. Window. Just kidding. Oh, ni. Tu kat luar aku. Macam mana tu? Kat luar aku. Kena tutup semua. Takut ada orang ganggu. Oh, okay. Apa tu? Oh, go to sleep. Baru boleh tidur. Tutup pintu. Baru boleh tidur. Okay. Malam yang kedua pula. Berapa malam ni? Answer radio. Ya. Baru bangun. Kita orang baru dekat sini jadi kita buka pula. Okay. Dah siang. Betul? Answer radio lagi. Sorry to bother you so much. It's telling me that there's an issue. Okay. Radio tower. Radio tower yang paling dekat. Yang mana? Electrical box ada issue. Oh, kena turun nanti. Memang kena turun. It should be an easy task. Jauh sana. Okay lah, kita pergi dulu radio tower. Mana? Repair. Apa ni? Dah tengkorak. Ada tengkorak. Okay, pergi balik tower tu. Lepas tu cakap dengan tu. Okay, dah. Lepas tu buat apa? Talk radio. Oh, ni bersepah. Buku dengan kertas.
Someone or something must have been here in here for episode. Siapa buat? Report. Okay. Hello? Tertutup. Ke dia buka? Buat apa ni? Okay, let's go. Kita dah settle. Kita kena beritahu Owen apa yang kita nampak. Tapi tak tahu dia nak percaya ke tak kan? Ada lilin. Tu dengan tengkorak rusa. Macam ada orang tengah buat ritual. Jadi. Oh, ni bukan first time. Maksudnya dah pernah ada orang report lah. Biasalah tempat macam ni. Kat hutan. I wouldn't worry about it too much. Okay, baik. Ini boleh buka. Ya Allahu Akbar. Later in the day. Spot the stranger. Oh, kena pergi ni ke? Kan betul. Lah. Ni tadi. Ni dengan tengkorak tadi. Tadi ada kat sini ke? Tak perasan. Tak perasan. Bahaya bahaya. Tiba-tiba ada kat situ. Okay. Oh, report. Tu. Kertas dengan buku. Paranoid. Seeing people. Things walking in the background. Dia cakap tu haiwan je tu. Oh. Fill out. Oh, kena buat balik. Okay. Kerja kita ni je lah. Fill in report. Hidupkan generator. Tutup pintu dulu. Baru go to sleep. Malam ketiga pula. Kita ada malam ketiga. Oh, malam yang sama. Ada orang kat luar. Itulah. Takkanlah tiba-tiba ada orang. Malam-malam. Kena buka ke? Kamera. Oh, ada kamera. Okay. Oh, ni dekat tu. Macam mana nak tukar? Tu ada sesuatu tu. Dekat pintu. Someone is at the door. They are trying to break in. Dia nak masuk. Nak hide kat mana? Hide under the bed. Okay. Bawah katil. Okay. Dah tak ada tempat nak hide dah. Memang dia masuk lah. Siapa? Orang ni lah yang buat ritual tu kot. Yang bersepah-sepah tu. Report. Okay. Ditutuplah pintu dulu. Bahaya. Okay, cak. Hello.
Owen ni boleh dipercayai ke? Kenapa macam itulah tak tahu apa yang dia nak. Tak angkat pula. Tak angkat. I think I might have to go back to bed. Tidur balik. Oh, baru malam ketiga. Mimpi buruk. Kita pun tak tahu betul ke tak tu. Talk to ada tahu. Hello. Tutuplah pintu, bahaya lah. Kenapa Owen tak jawab? Oh dia jawab. Kita kena bagi tahu apa yang jadi malam tadi. Owen ni dia macam pelik juga tahu. Tapi tak tahu lah kan cerita dia sebenarnya apa, macam mana. Kita pun tak nak fikir negatif. Mungkin mimpi buruk. I know what you're talking about. Penat sangat. Tak okey lah. Ada orang masuk malam tu. Kenapa tipu Owen ni? Ada lagi kejadian siang-siang. Bahaya juga siang-siang. Answer radio. Siapa ni? I'm inside my tent. Ada game lah. Takut ada bear. Orang yang camping. Mana? Ada ke? Macam tak ada je. Try not to make any noise. Beruang. Dia kena kacau dengan beruang. Beruang nak masuk dalam kemah. Oh, yang kacau kita tadi. Dia ganggu base spray. Oh, kat bawah. Okay. Turun. Base spray. Oh, ni. Okay. Betul. Okay, bawa. Tunggu. Nanti saya datang. Jauhnya. Tempat di camping. Mana? Sampai malam. Sampai malam pergi. Jauh sangat. Situ. Tengok nanti. Mesti bukan bear. Tengok. Kan ada itu tu lagi. Macam mana tu? Apa ni? Oh. Investigate. Yalah. Kesian orang tu dah mati. Kena pergi balik. Alah, mana? Allahu Akbar. Cepat. Report. Dah makin teruk lah tempat ni. Bahaya. Tingkap tertutup ni. Nanti tiba ada kat tingkap. Tengok Owen ni. Dia ni pelik lah. Tadi pun tak nak jawab. Sekarang pun tak nak jawab. Aku nampak apa? I should go investigate it. Investigate the territory with smoke. Oh. Mana?
Apa ada benda ni? Ya Allah. Buat lagi ritual kat situ. Lah, mati. Mana orang tu? That broke into my tower. Oh, kena lari Salahnya tak ingat. Tahu kat mana. Seriously macam tu je.